Ramai tanya berapa lama kita perlukan untuk capai simpanan 1 dinar. Sebenarnya tak lama pun. Yang penting kena ikut cara yang betul. Pertama, kita kena tahu harga semasa 1 dinar. Ketika video ini dibuat pada Januari 2026, harga bagi 1 dinar adalah 2,758. Dan harga emas ni ada naik dan turun dalam tempoh setahun. Tapi untuk jangka panjang semestinya terus naik. Jadi kita kira cara senang. Kalau simpan 200 sebulan, dalam 12 hingga 15 bulan dah cukup 1 dinar. Simpan 250 sebulan, boleh dapat dalam 8 hingga 10 bulan. Kalau nak cepat, simpan 500 sebulan. Tak sampai 7 bulan dah cukup. Nampak tak? Kuncinya bukan gaji besar tapi konsisten. 3 cara paling mudah. Yang pertama, letakkan satu jumlah wajib. Contohnya 200 atau 10% dari gaji. Yang kedua, auto debit setiap bulan. Dan yang terakhir, simpan di tempat yang tak mudah nak keluar. Duit, kalau simpan dalam akaun, hilang. Tapi emas, ia kekal. Dan bila cukup 1 dinar nanti, kita sendiri akan rasa bangga sebab berjaya capai target. Nak mulakan simpanan emas? Jom, beg biru dah ada. Simpan sikit-sikit, konsisten, lama-lama pasti jadi. Follow Syazah, kita belajar sama-sama.